Tata cara bertayamum. Pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Seterusnya, nipiskan debu pada kedua-dua tangan kita. Selepas itu, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Ulang, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Ulangi, sapu debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai.